Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Saiful Aqil Naim bin Saiful Amin, mahasiswa tingkat Dr. Falsafah di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. InsyaAllah bersama anda akan berkongsi berkenaan dengan satu topik, iaitu tentang ilmu kalam dan juga peranannya terhadap masyarakat masa kini. Okay. Pertamanya, apakah itu ilmu kalam? Okay. Jadi ilmu kalam ni kalau kita nak terlihat kepada nisbah pada zaman sekarang, okay, khususnya pada tahun 2025 dan 5 tahun yang sebelum ini, kita dapati ilmu kalam semakin berkembang dan semakin aktif berbanding 10 tahun yang lalu yang agak pasif dan kurang dikenali. Walau bagaimanapun, di sebalik perkembangan tersebut, ilmu kalam masih lagi kurang masyhur dan dikenali seperti mana ilmu-ilmu syar'i yang lain. Okay. Masyarakat tahu apakah itu ilmu hadis, mustalah hadis, tafsir, fiqh, okay, akidah, tasawuf. Tapi ilmu kalam ni dia agak terpencil kerana antara asbabnya ialah tidak begitu ramai ahli di dalam bidang ilmu kalam yang membumikan ilmu ini di masjid-masjid, kemudian di peringkat pengajian dan kursus dan di pelbagai tahap pengajian lah. Okay, jadi dia kurang masyhur seperti mana ilmu-ilmu yang lain. Baik, jadi secara umum apakah itu ilmu kalam? Jadi sebahagian orang menyangka bahawa ilmu kalam itu sama sahaja dengan ilmu akidah. Okay. Dan begitu juga ia disamakan dengan ilmu tauhid. Okay. Cuma pada hakikatnya ada perbezaan di antara ilmu kalam dan ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Itu kita akan lihat sebentar lagi lah. Baik, cuma secara umum, ilmu kalam seperti mana yang didefinisikan oleh Imam Sa'aduddin Taftazani rahimahullah ialah ia merupakan suatu ilmu untuk mengetahui akidah berdasarkan dalil-dalil yang bertaraf yaqin. Okay. Ilmu an aqaid adiniyah bi adillatiha al-yaqiniyah. Okay. Manakala Imam Abduddin Al-Iji rahimahullah mendefinisikan pula ilmu kalam ni ialah ilmun yuqtadaru ma'ahu ala ithbatil aqaid ad-diniyah bi iradil hujadi wa daf'i syubahi. Iaitu ia merupakan suatu ilmu yang mana dengan mempelajari ilmu ini, seseorang itu mampu untuk membuktikan kebenaran akidah agama dengan cara membentangkan hujah dan juga menempis ataupun menolak keraguan. Okey. Jadi bila kita lihat daripada dua definisi yang dikemukakan oleh dua ulama besar dalam ilmu kalam, kita mendapati bahawa ilmu kalam ni merupakan suatu alat ataupun suatu mekanisme yang digunakan oleh ulama Islam khususnya untuk mempertahankan akidah dengan dalil-dalil, dengan hujah-hujah, dengan argumentasi yang berbentuk yakin. Bila sebut berbentuk yakin, yakiniyah ni dalam tradisi Islam merujuk kepada suatu hujah yang tidak menerima sebarang keraguan ataupun tidak menerima sebarang kebarangkalian, ia akan salah. Seperti mana kita lihat 1 + 1 ialah 2, kan? Mustahil ada outcome yang berbeza jika kita fahami maksud 1 ini adalah 1, kemudian 1 tambah jadi 2, kan? Ini tidak ada yang boleh meraguinya. Jika ada yang meraguinya, maka itu kategori sofis ataupun kelompok yang menolak hakikat. Jadi ilmu-ilmu ataupun pengetahuan akidah yang kita peroleh daripada Al-Quran dan Sunnah seperti Allah itu wujud, Esa Maha Berkuasa yang mencipta alam semesta ini, ia merupakan suatu premis yang kita imani.
Namun, apakah cara untuk membuktikan premis-premis tersebut kepada mereka yang tidak memadai untuk beriman dengan suatu akidah hanya semata-mata ia ada dalam kitab suci? Okey. Seperti mana kita tidak, yang ini kita umat Islam, tidak sewenang-wenangnya menerima akidah Trinity yang terkandung dalam Bible hanya atas dasar ia berada dalam Bible. Okay? Kita menuntut suatu bukti, suatu penghujahan yang bersifat rasional, akliyah, yang menggunakan logik akal untuk membuktikan sama ada ia benar ataupun tidak. Jadi, mengapa ilmu kalam nak menggunakan hujah akliyah? Iaitu hujah-hujah yang berbentuk logik, berbentuk rasional. Kerana manusia mengetahui sesuatu perkara sama ada dengan 3 jalan. Jalan yang pertama ialah dengan inderanya. Atau dengan hawas, dengan indera. Yang kita nampak, yang kita dengar, yang kita bau, yang kita dapat rasa. Okay? Jalan yang kedua ialah melalui penakulan akal. Iaitu cara kita merumuskan sesuatu perkara, sesuatu kesimpulan dengan logik akal kita. Okay? Misalnya, kita tak nampak lagi pun ada api di sebalik suatu bangunan. Namun kita nampak asap yang berkepul-kepul naik. Jadi kita rumuskan bahawa di sana ada api. Kita tak nampak, kita tak pakai indera. Cuma yang kita nampak ialah kesan dia. Jadi melalui kesan dia kita rumuskan, iaitu asap tu, kita rumuskan adanya api. Jadi pengetahuan adanya api bukan dapat dengan indera tapi dengan logik, dengan rasional. Dan pengetahuan yang ketiga ialah pengkhabaran yang benar. Okay, maksudnya pengetahuan yang kita tak dapat dengan indera, yang tak dapat dengan cara melihat, dengan cara berfikir, tapi kita dapat melalui dengan apa yang dikhabarkan kepada kita dan pengkhabaran itu terbukti benar. Okay? Misalnya ialah tentang siapakah ibu ayah kita. Okay? Kita tidak pun melihat dengan mata kepala kita bahawa ibu kita sekarang itulah yang melahirkan kita. Kan? Walaupun kita nampak lah waktu bayi tapi memori dah tak ada, jadi tak valid pun. Kita tak sah pun. Jadi macam mana kita tahu yang ibu ayah kita sekarang tu ialah ibu ayah kita? Dan nenek kita sekarang tu ialah nenek kita? Ia melalui pengkhabaran secara mutawatir, iaitu dengan makna semua orang memberitahu itulah ibu ayah kita dalam keadaan semuanya tidak menipu dan tidak ada sebarang keperluan untuk menipu. Okay, dan contoh yang lain banyak. Jadi sumber yang paling dikongsi oleh semua umat manusia, tidak khusus sama ada Islam ataupun tidak, ialah akal dalam masalah untuk membuktikan Tuhan. Ya, betul, kita juga mempunyai indera. Semua manusia mempunyai indera, melainkan mereka yang diuji lah. Namun kenapa kita tak guna indera, tak guna deria mata, penglihatan dan lain-lain untuk membuktikan kewujudan Tuhan misalnya? Kerana kewujudan Tuhan dan lain-lain perkara akidah, majoritinya bukan di ruang lingkup indrawi. Maksudnya ia bukannya perkara yang perlu dilihat, perlu dicerak. Okay? Dan apabila perkara-perkara yang bersifat tidak boleh dicerak, benda-benda yang bersifat metafizik, maka ruang lingkup untuk membuktikannya hanyalah akal semata-mata. Okay? Hanyalah akal. Jadi atas dasar itu, Allah Ta'ala memberikan kita akal untuk kita berfikir. Dan melalui penakulan akal, rasional akal, kita dapat membuktikan bahawa apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah dalam akidah kita kesemuanya benar. Namun, apabila tidak ada suatu ilmu yang menyusun secara spesifik hujah-hujah, maka umat Islam susah nak buktikan semata-mata baca Al-Quran dan Sunnah. Maka ulama Islam kita menyusun ilmu yang komprehensif, sistematik untuk membuktikan akidah Islam secara rasional akal. Itulah yang dinamakan sebagai ilmu kalam. Okay? Jadi, apakah manfaat ilmu kalam ni untuk masyarakat masa kini? Baik, pertamanya bila kita sebut tentang manfaat. Manfaat ni ialah suatu kebaikan yang diperoleh setelah melakukan sesuatu itu. Okay? Manfaat bagi masyarakat, khususnya umat Islam pada era kini ialah pertamanya kita kena sedar bahawa kebaikan itu apa? Kebaikan itu yang pertama ialah mengikut ulama Ahlussunnah ialah apa yang dikatakan baik oleh syariat, empunya syariat.
ma hassanahu syari'. Okay, iaitu apa yang dianggap baik oleh empunya syariat. Kerana hakikatnya kita hidup di atas muka bumi ini mempunyai suatu peranan, iaitu untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah Allah, sebagai seorang mukallaf. Dan yang ni semua kita dah akui ketika mana kita berada di alam roh dahulu kala. Ketika mana Allah Ta'ala berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah Ta'ala berkata kepada kita semua umat manusia di alam roh dahulu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kalian? Kita semua berkata qalu bala syahidna. Kita kata ya, bahkan ya. Jadi sejak alam roh kita dah buat satu perjanjian dengan Allah Ta'ala untuk mengakui Allah itu Tuhan. Lalu setelah kita kembali ke dunia ini dalam keadaan memori kita dilesapkan. Kerana apa memori kita dilesapkan? Kerana kita sedang menduduki ujian. Kan? Dia seperti macam kita masuk SPM tu, kita kena tutup buku. Tak boleh bawa masuk. Konsepnya sama. Okay? Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah yang mencipta kalian, yang mencipta hidup dan mati, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi duduk dalam ujian, dan pada masa kini, pada era abad ke-21 ini, ujian akidah sangat dahsyat. Ujian akidah sangat dahsyat kerana kita diuji dengan era pertamanya ialah era media sosial, di mana semua manusia bebas untuk menyebarkan apa sahaja yang mereka inginkan. Okay? Freedom of expression. Semua orang berhak nak bercakap apa yang dia cakap. Melainkan tentang isu Palestin lah biasanya. Okay? Kerana media sosial dikawal oleh pihak Zionis, laknatullah alaihim. Okay? Tak mengapalah isu tu. Cuma umumnya ialah idea-idea yang bercanggah dengan Islam hampir keseluruhannya tidak boleh dikawal di media sosial. Jadi kita akan lihat ketika mana umat Islam pada masa kini, kita dapati di masjid, di waktu kuliah maghrib, kita dapati jumlah yang hadir sangat sikit. Dan yang hadir biasanya yang umurnya dah 60-70. Manakala anak-anak muda menuntut ilmu di mana? Anak-anak muda kebiasaannya menuntut ilmu melalui gadget semata-mata. Melihat video TikTok, potongan video YouTube dan juga Facebook. Kemudian melihat coretan ahli agama di Facebook, berkelahi satu sama lain dan lain-lain. Jadi sumber pengajian anak-anak muda dan juga masyarakat kita pada era 21 ini secara atas talian di gadget. Dan kita dapati di gadget, di media sosial khususnya, pelbagai cabaran akidah yang melanda. Munculnya kelompok-kelompok yang membawa aliran liberalisme secara ekstrim, kelompok yang mempromosikan sekularisme dalam beragama, kelompok yang mempromosikan ajaran-ajaran tertentu dan lain-lain. Jadi ilmu kalam pada asalnya lebih mudah untuk diaplikasikan pada zaman dahulu berbanding zaman kini. Kerana apa? Kerana zaman dahulu kita dikelilingi oleh ramai ilmuwan-ilmuwan kalam yang berkaliber. Misal Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah, Imam Fakhruddin Ar-Razi dan lain-lain. Namun pada zaman kini, ilmuwan semakin sedikit, namun kejahilan semakin banyak. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an. Okay? Lakinnahu yaqbadul ilma biqabdil ulama. Atau kama qala Rasulullah SAW. Okay? Baginda SAW bersabda, sungguh Allah Ta'ala tidak akan menarik ilmu itu secara langsung, secara terus. Akan tapi Allah Ta'ala menarik ilmu dengan menariknya ulama. Maksudnya mematikan para ulama. Jadi, kita sedar bahawa kita berada di zaman yang sangat bahaya. Dan pemikiran cabaran ideologi kini semakin dahsyat dan semakin banyak berpaksikan atas nama rational thinking. Atas nama pemikiran logik kononnya. Okay, mereka mula mempersoalkan, kenapa nak kena beragama? Kan? Tidak memadaikah kita ni hanya melakukan perkara yang baik? Cukuplah saya sedekah saja, kemudian duit yang saya ada saya beri kepada anak-anak yatim. Kemudian sebahagiannya pula tak apalah, saya tidak perlu pun menutup aurat, tidak perlu untuk mendalami ilmu agama dengan mendalam. Memadai saya solat 5 waktu semata-mata. Jadi cabaran akidah meresap dalam
umat Islam dan juga umat bukan Islam secara jumlah yang tidak terhad. Pelbagai bentuk yang kita lihat. Jadi, di mana peranannya ilmu kalam? Ialah untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi, menjawab itu kerja ataupun peranan seorang ilmuwan yang bergelumang dalam ilmu kalam. Jadi, ia satu tuntutan tugas yang disifatkan oleh Imam Ghazali sebagai tabib, sebagai doktor bagi akidah masyarakat. Namun, apakah peranan ilmu kalam untuk masyarakat pula? Peranannya ialah ibarat sebagai ubat dan juga vaksin. Ubat dinisbahkan kepada mereka yang sudah mempunyai penyakit itu, iaitu mereka yang ada masalah akidah. Nisbah kepada mereka yang belum mempunyai masalah akidah, ia ibarat vaksin, iaitu nak memberi perlindungan awal supaya apabila berhadapan dengan masalah akidah, kita boleh jawab. Kenapa Allah Ta'ala berikan aku ujian? Kenapa Allah Ta'ala tidak menolong umat Palestin secara langsung dan seolah-olah macam memberikan 1 tahun kemenangan buat pihak Israel, laknatullah alaihim. Itu satu persoalan dan beberapa persoalan lain yang ditimbulkan oleh musuh Islam untuk meragukan akidah umat. Yang itu yang dijawab oleh ilmu kalam dan juga ulama'nya. Jadi, pemikiran secara logik merupakan suatu simbol utama ataupun bendera utama yang dibawa oleh ilmuwan kalam dalam membuktikan akidah Islam. Jadi itulah yang dinamakan sebagai ilmu kalam dan peranannya. Jadi akhir kata insya-Allah saya sarankan kepada masyarakat kita sekarang, sama ada dalam kalangan pelajar pengajar Islam dan bukan pengajar Islam, apa saja pengajar yang anda, sama-sama kita imarahkan ilmu kalam dan juga cabang-cabang di bawah ilmu kalam, semisal ilmu mantik, iaitu ilmu logik Islam sendiri, ilmu adabul bahthi wal munazarah, iaitu ilmu perdebatan Islam, kemudian ilmu falsafah, iaitu ilmu berkenaan dengan hikmah, dan juga ilmu usulul fiqhi, iaitu ilmu pendalilan agama. Dan kesemuanya ini insya-Allah semakin banyak kita lihat pengajian-pengajian dan kursus-kursus yang dianjurkan. Di antaranya ialah yang dianjurkan oleh saya sendiri dan juga tim saya yang namanya Raudhah Al-Hikmah. Dan kami telah menganjurkan satu program yang namanya Sekolah Kalam. Kita belajar ilmu kalam daripada peringkat awal sehingga peringkat pertengahan. InsyaAllah akan diikuti dengan Universiti Kalam dan lain-lain kursus yang berkait dengan ilmu kalam. Jadi, sama-samalah kita berkalam supaya akidah umat Islam kita dapat dijaga dan tahap intelektual umat Islam kita dapat dinaikkan sekadar yang kita mampu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.